Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekal tenang sentiasa berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, Korea guys, korang kalau nak pakai kereta Korea, korang kena tengok drama Korea. Jom kita tengok. Jom kita tengok kereta ni. Jom cik. So siapa-siapa nak datang boleh datang ke Bengkel Siki. Bengkel Siki dari dia duduk kat Seri Kembangan, Tamin Jaya, Seri Kembangan, Balakong. So andai kata kalau korang pergi sana, korang akan nampak workshop kat sana. Cuba tengok signboard. Jom. Okey, jom cik. Mari cik. Okey, ni Vios hari tu Vios yang Siki cakap hari tu. Walau guys. Jom cik, masuk sana cik. Masuk. Masuk dalam kereta. Nak rasa feel. Bang minta izin bang dalam kereta bang kita nak buat review penutup untuk kereta ni. Sebab bagi Siki lah, kereta ni bukan cak ayam punya lah. Kita pun tahu, tengok daripada segi logo dia, memang logo bukan Honda Toyota. Okey, dapat Okey, so sekarang ni kalau kita tengok daripada meter panel dia, memang nampak clean lah. Memang kereta baru, memang cantik. Batin-batin dia memang, lampu-lampu memang cantik, tak ada masalah apa. Untuk digital, cuba tengok cik, bahagian digital ni. Cuba tengok, nampak? Okey, kalau kita tengok, kalau kita on kunci semua, lampu check light semua tak ada. SRS ke, dia punya airbag ke, dia punya SP power steering kan. Semua logo-logo cantik. Kalau tengok kilometer kat sini 80 bawah sikit cik. Okey, 80,000 kilometer. Jom kita test kereta ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita pakai seat belt dulu. Nak merasa naik Vios guys. Okey, so kita tengok, kita bawa kereta ni. Kereta dah boleh start, dah running. Mungkin korang tak pernah dengar sangat sebab kereta moden sekarang memang senyap. Enjin ni memang cantik. Kita dah buat, dah elok-elok. Kalau korang tengok sebelum ni, video untuk kereta ni memang luar biasa lah. Bagi Siki luar biasa. Macam contoh kereta ni, dia lajak dalam 20,000 kilometer. Bermakna last dia tukar minyak hitam. Cik, kena pakai seat belt cik. Kena pakai seat belt. Tak apa, kejap. Tengok depan jap. Okey, tengok depan. Ni seat belt ni. Seat belt guys. Okey, pakai seat belt. Okey, cantik. Okey, dapat cik. Ke belakang sikit kalau tak tu. Okey. So sekarang ni, kereta ni kita sedia maklum, kalau korang tengok video sebelum ni, memang korang tengok memang hardcore. Maknanya kalau daripada segi ketahanan, Toyota ni memang akui lah. Sebab dia lajak 20,000 km. Memang dia punya keladak tak boleh buat bincang. Lepas tu kita buka habiskan kereta ni. Apa yang Siki cakap dalam video ni betul. Apa yang Siki cakap sebelum kita buat pun betul. Maknanya kita buat pencucian balik. Bermakna yang melibatkan kereta ni, macam overhaul gasket memang wajib lah. Sebab dia ada buka head. Betul, overhaul gasket, OC, O-ring semua kita buat, tak ada masalah. Lepas tu kita ada buat penambahan untuk macam timing chain. Okey, timing chain kereta ni kita suggest tukar. Sebab kalau ikutkan dia masih boleh pakai. Cuma timing chain ni tak ada orang cakap 80,000 kena tukar. Tak ada. Dia tak ada macam timing belt 80,000 kena tukar. Betul, sampai masa timing belt reput. Kalau macam tak reput. Sikit takut selepas kita bagi dekat customer, dalam tempoh sekian mengeluarkan bunyi timing chain, bunyi rantai timing chain. Kita start pagi kan, kalau korang perasan, kalau kita start pagi bunyi kasar, itu tanda-tandanya masalah rantai tak cukup tegang. Biasalah minyak hitam yang dah dalam. Okey, minta maaf bateri habis. So kita dah charge, tak ada masalah. Okey, cuma macam kereta ni, lampu indikator dia semua normal Untuk timing dia pun dalam keadaan senyap. Dia punya timing untuk enjin pun, idling dia cantik. Lepas tu untuk kereta ni kita buat ada penambahan auto filter untuk kereta ni. Kalau korang tengok, sikit tak ada post auto filter dia. Memang hardcore juga. Memang keladak dia, bukan keladak sangat lah, cuma dia hitam. So secara tak langsung owner ni kita suggest untuk buat auto filter itu. Untuk model macam ni memang ada auto filter dia, untuk mencegah daripada kerosakan gearbox. Okey. Sebab kita tahu kalau auto filter dekat Toyota ataupun Honda, tak silap Siki lebih kurang sama je, 40,000 km mungkin tukar sekali minyak auto. Alright kena tukar minyak auto. Tapi Siki suggest untuk buat auto filter sebab 80,000 km.
dengan jarak yang cukup lama lah bagi sikit. So kita masuk ke bengkel. Jom fokus ke depan. So kalau macam ni kita menghala daripada bukan belakang kiranya, daripada sini untuk kita masuk ke workshop. Okey, akan nampak workshop. Jom kita buka bonnet, kita akan tengok lah untuk pembukaan enjin dia. Adakah wire-wire berselirat ke apa ke, ada leaking-leaking minyak ke. Jom kita tengok kat depan. Enjin ni sikit tak off, sikit off dia punya. Oh, nasib baik pakai button. Okey, jom tengok cik. Sebenarnya video ni fokus kepada kesimpulan lah apa yang Siki buat. Kita membuktikan bukan sekadar kepada owner, sekurang-kurangnya korang yang tengok setiap video Siki. Okey, siapa-siapa yang dah sentiasa tengok video Siki, hasil kerja yang Siki buat. Okey, yang kita buka itu kejap, kita off dulu. Kita off dulu sekejap. Kita buka cap ni. Sebab cap ni itu memang, kalau korang tengok sebelum ni memang agak bertaik lah. So sekarang ni dah betul-betul bersih dan dalam main dia. Okey, dalam main dia nampak rantai kat situ. Lepas tu kita boleh tengok daripada segi stick minyak auto dia. Stick minyak hitam. Ni tempat checking minyak hitam kalau korang nak tahu. Okey, kalau korang tengok warna minyak dah tak nampak dah. Nampak tu? Warna minyak pun tak nampak dah. Berapa bersih, nak bagi tahu bersih tu. Okey. Bersih. Okey, makna dalaman enjin ni Siki buat full full. Sebenarnya masalah kereta Vios ni paling nombor 2 paling hardcore. Nombor 2 paling hardcore. Ada sebiji Saga VVT. Itu 38,000 km tak pernah tukar minyak hitam. Itu nombor 1, ni nombor 2. Ini nombor 2. Yang tu Siki tengok lebih kurang dalam 2 inci. Dia punya mangkuk oisam tu, mangkuk tempat tadahan untuk minyak enjin tu 2 inci. Yang ni 1 inci. Bermakna Saga tu menang. Bermakna Proton dengan Toyota, Proton menang. Tak. Bermakna memang betul lah. Walaupun dia lajak, dia sebenarnya dia lajak kilometer. Lajak kilometer, lajak hari bulan. Dua-dua dia lajak. Daripada start 50,000 km sampai 80,000 km tak pernah tukar minyak hitam dah. Jangan kata oil filter, tak pernah tukar, dia terus pakai je. So lama kelamaan minyak tu dia jadi mati lah. Minyak hitam yang dah mati ni dia akan menghasilkan taik-taik minyak hitam. So kita dapat bersihkan 100% lah, memang tak ada dalam enjin ni. Taik-taik keladak memang terus tak ada. Memang terus tak ada. Kalau kita buka bawah memang jernih balik, keluar memang macam kilang balik kereta ni. Mesti punya, sebab dia betul-betul bersih. Dia bukan sekadar lepas ni kau kena flush lagi ke, abang lepas ni kena tukar cepat ke, tak ada dah. Memang dia dah, memang okey lah. Memang ada span tepi ni. Ada span ni tepi ni. Ini kedap bunyi span ni. Nampak je? Ada span tepi ni. Alright. So kalau korang tengok condition kereta ni, kita start memang dalam keadaan cantik lah. Lagipun kereta 80,000. Sikit nak ulas banyak pun tak boleh. Sebab kadang-kadang ada orang cakap, "Oi, Siking, boleh buat ke kereta tu? Nanti kalau tak hidup macam mana? Lampu check light keluar macam mana?" Cik, mari tengok sini dulu, Cik. Kita tengok dalam meter dulu, Cik. Mari tengok, Cik. Mari, Cik. Tengok dalam meter dulu. Kita tengok dalam meter dulu. Okey, tengok dalam meter ni tak ada istilah orang kata curi-curi api ataupun nak menipu daripada meter. Kita boleh tengok daripada kita on kunci. So indikator lampu ni semua normal. Eco ada, lampu untuk temperature panas pun ada, lampu check light. Untuk sistem ABS pun ada. Lampu airbag, seat belt, parking, steering punya parking tu, nampak tu? Steering punya parking. EPS, nampak? Maknanya sempurna. Bila kita tekan brake, kita start, lampu semua padang. Yang tinggal lampu handbrake dan juga lampu seat belt. Kalau anda kata kita tarik seat belt, menyalalah dia. Okey. Nampak? Cun dalam enjin memang, dalam kereta cabin memang tak rasa apa. Untuk meter memang sikit rasa memang tak ada masalah. Jom kita tengok kat depan. Cantik, kereta memang cantik. Kalau korang tengok body dah tahu dah. Memang kereta cantik. Semua sistem untuk enjin ni beroperasi seperti sedia kala. Dia terus terang cakap, Toyota ni dia bukan cerewet lah. Dia tak cerewet. Dia memang tak cerewet. Memang cantik. Sistem air dia pun kita masuk coolant balik. Lepas tu enjin ikut je. Pakai fully boleh pakai fully, tak ada masalah. Memang kereta ni pakai fully sintetik.
Dia tak ada ni istilah pakai semi sekejap ke, tak ada. Terus pakai fully yang terus disuggestkan lah. Kalau macam ni dia tulis tak? Untuk aircon je dia tulis ni, tak apa-apa. Okey. So kalau tengok tak ada apa pun, sikit nak ulaskan supaya korang nampak hasil kerja yang kita buat. Bukan sekadar takut ni video ni tak ada hasil kot. So kalau ikut kedengaran bunyi kat sini, biasalah. Untuk 2NR dia akan ada bunyi macam ni guys. Cik dengar kat sini, cik. Dengar kat sini. Cuba tunjuk kat sini. Tunjuk kat sini. Tengok aku tak nak macam ada tak gerak lagi. Bergerak. Tengok tak ada kan? Kurang kan? Okey, untuk 2NR memang dia ada masalah bunyi injektor. Dia itu bukan masalah. Memang dia normal macam tu. Bunyi injektor dia. Ada masalah ke? Memang daripada showroom, daripada kilang memang keluar bunyi macam tu. Tapi bila kita tutup bonet memang settle. Tak ada. Maknanya bunyi conrod tak ada, bunyi shim tak ada, bunyi piston tak ada. Memang normal. Kita bawa smooth, tak ada jacking, tak ada apa. Sebab kereta ni bukannya kereta 300-400 ribu guys. 80 ribu. Cuma kita buat pencucian balik, proses dia. Untuk auto filter tu disebabkan terlampau lama kita buat balik. Untuk enjin mounting kita pakai balik. Valve cover kita pakai, valve cover gasket kita tukar. Valve cover gasket datang daripada overhaul gasket. Memang dah ada. Flywheel OC memang dah ada. Torque converter barulah kita buat penambahan. Dry shaft OC baru kita penambahan. Kalau korang tengok Siki buat kereta ni, bukannya keluar enjin dengan gearbox, tak ada. Kita keluarkan enjin sahaja. Gearbox kita tinggal. Gearbox kita tinggal kat sana. Torque converter OC boleh buka ke? Boleh. Keluarkan torque converter, ada OC, boleh tukar. Tak bocor, boleh tukar, tak ada masalah. Tukar ambil yang baru, pasang. Boleh, sebab ni je proses kita nak buat torque converter OC. Sebab kalau tak, kena turun gearbox. Banyak kerja dan banyak proses. So macam kereta ni, overhaul gasket dah ada. Heat gasket dah ada, flywheel OC dah ada, timing OC dah ada. Valve C dah ada, valve cover gasket, manifold gasket, exhaust gasket. Apa yang tak ada? Lengkap daripada overhaul gasket. Penambahan daripada timing chain one set. Timing chain dia ada, timing gear dia bagi, damper. Damper tensioner dia akan bagi. Lepas tu puli bahagian bawah. Kalau puli atas dia tak datang. Sebab model ni VVT puli. Puli tu penjagaan untuk puli VVT, Proton ke Perdua ke Toyota ke, memang daripada faktor minyak hitam. Okey, faktor minyak hitam. Tengok kipas pun jalan cantik. Temperature pun macam model ni dia mengeluarkan lampu. Tak nampak jarum-jarum kilometer. So selain daripada tu, bunyi-bunyi daripada belting ke pun tak ada. Memang cantik. Sikit yakin. Siapa-siapa pakai Toyota tahu lah. Dah nasib baik sikit pakai kancil. Tak apa lah, kancil pun bawah Toyota. Nak takut apa, betul tak? Confirm tahan punya. Okey. Selain daripada tu, sikit minta maaf. Cuma review untuk kereta ni, kesimpulan dia macam tu je. Kereta dah hidup okey, dah buat okey balik. Cukup lah, sempurna. Apa lagi nak? Maknanya kita boleh bagi kat owner, bagi owner run dulu. Nanti kita tengok balik leaking-leaking bahagian bawah. Macam ni sikit tengok bersih lah. Kita dah running lama dah kereta ni sebenarnya. Cuma kita nak pastikan betul-betul sempurna. Takut lah tiba-tiba ada masalah ke apa, kita bagi customer terlampau cepat. Sebab job macam ni banyak benda kita buka. Bukannya sekadar buka valve cover tak. Benda ni kita keluarkan enjin, keluarkan semua apa-apa dalam perut enjin tu semua bawa keluar. Piston ring, conrod bearing, main bearing kita bawa keluar. Blok kita keluar. Okey, tapi tak ada istilah ribo tukar blok, tak ada. Piston ring kita buat. Boleh? Valve C buat grand valve. Grand valve kereta ni hati-hati. Sebab dia menggunakan shim mati. Bermakna strak. Permukaan semua rata settle. Jangan ikut kehendak hati. Krok. Sampai dia makan terlampau tinggi, menyebabkan valve boleh tertekan. Takut valve tertekan, timing jadi gila. Tapi pomen dia orang tahulah. Takutlah mana-mana ada orang beli spana kedai RM2 nak try buat sendiri. Aku tengok sikit boleh buat, aku pun nak try buat lah. Kan? Okey, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada owner sebab datang ke bengkel Siki. Terima kasih juga dapat orang lain majoriti yang tengok video-video Siki dapat info daripada kereta abang. Jasa abang ni. Kereta baru ada masalah. Walaupun benda ni menjadi satu bencana kat abang, tapi sekurang-kurangnya owner dah
dapat, maknanya sebab owner ni kita dapat ilmu banyak daripada kereta ni. Baru kot Vios 2021. So itu sahaja untuk video Kekal Tenang Sentiasa Berselawat. Siapa-siapa yang belum subscribe sikit punya YouTube, boleh subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik simpan dekat meja.